Korang pakai SIM card, bayar mahal-mahal, daripada murah sampai ke mahal, line tak stable. Sampai bila? By the way, 600GB RM35. Dah check belum? Dah langgan belum? Roger dekat bio atau check dekat link. Cerita pasal internet tak stable untuk SIM card yang korang guna dalam phone. Buatlah macam mana handsome sekalipun korang, tetap akan ada berlaku masalah. Sebab dia datangnya wireless. Internet tu datang secara wireless kepada korang. Banyak sebab dia terganggu, daripada segi cuaca, angin, duduk dekat rumah tembok 10 inci. Lepas tu daripada segi jumlah pengguna yang tinggi, tower jauh sangat. Buatlah macam mana pun, dia takkan boleh stabil perfect. Ada masa dia naik, ada masa dia turun. Kalau korang nak buat speed test, nak confirmkan dekat rumah korang tu kelajuan dia berapa, tak boleh buat sekali, kena buat 5 kali untuk confirmkan kelajuan. Tapi itu belum tentu lagi. Even dekat rumah, korang try tengok kelajuan internet dekat ruang tamu lain, dekat bilik lain, dekat store lain, dekat loteng lain, dekat bilik air lain. Aku tak tahu kenapa engkau nak test speed internet dekat loteng. Kau buat apa kat loteng? Buatlah macam mana sekalipun, dia tetap akan macam tu, ada turun naiknya internet bila wireless internet, macam SIM card yang korang guna dekat phone. Sebab tu adanya pengguna sekarang ni, dia guna 2 SIM card dalam satu handphone. Dan bagus sangatlah handphone sekarang kebanyakannya memang boleh cocok 2 SIM card. Pakai 2 jenis SIM card yang jenama berbeza dan rangkaian berbeza. Jangan jenama berbeza tapi rangkaian yang sama. Pakai jenama berbeza dan rangkaian yang berbeza. Satu line Maxis, satu line Celcom Digi. Satu line Yes, satu line Maxis. Satu line Celcom Digi, satu line U-Mobile. Barulah korang boleh maksimiskan peluang untuk dapat internet yang paling stabil dekat tempat korang guna tu.